Ini adalah ciri-ciri absorber Kong. Dia takkan naik atas. Kalau yang cantik, dia akan naik cantik. Dia akan naik cantik. Okey, hari ni kita ada buat kereta Honda Jazz. Tujuan Honda Jazz ni nak tukar absorber dengan lower arm. Customer kita ni adik Cik Manis Molek. So dia nak tukar absorber original dan lower arm original. So dia nak rasa kereta dia macam baru lah. So bila ambil corner tu, dia boleh lipat macam tu. So ini adalah proses yang kita nak pasang. Tukar absorber dulu. So kita tukar untuk dia dismantle dulu barang-barang yang dekat absorber lama ni dulu. Okay, jom korang lihat. Okay, ini antara part-part yang kita tukar lah. Satu absorber baru. Kalau original, kotak dia memang kosong macam tu. So barang-barang original dia akan datang macam ni, plastik-plastik macam ni. Dia takkan ada kotak-kotak. Ni adalah original part. So kita buka spring dulu untuk kita nak masukkan absorber. Sebab customer ni tak beli spring. Spring kita pakai balik. Yang lain semua kita tukar. Ini adalah ciri-ciri absorber Kong. Dia takkan naik atas. Kalau yang cantik, dia akan naik cantik. Dia akan naik cantik. So ni antara kerja-kerja yang pemasangan yang kita buat. Mari kita tengok. Ni kalau absorber yang cantik, korang tengok dia akan naik cantik je. Yang tadi tu Kong, dia tak naik, nampak tu. Dia mati pucuk. Aduh, hai. So kita pasang, kemas-kemas. Jangan sampai ada bunyi, bagi customer happy. Barulah boleh layan corner. Ni sebelum tukar. Dan yang ini selepas tukar. Spring kita pakai balik. Okay. So korang kalau nak tukar absorber original OEM, boleh datang ke Trigara Sang Suria Sepang. Okay. Jumpa korang dekat Sang Suria.